Okey, hai guys. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ni kita nak buat review set aquarium saiz 12 inci lebar. Okey, ini package basic dia. Okey, kita bagi aquarium ni saiz dia 12 inci lebar. Dia jenis kaca tebal kaca bulat sesuai nak bela apa? Ikan gapi, ikan laga, nak bela anak cana pun boleh. Okey, untuk set ni kita bagi sekali cover aquarium. Lampu LED siap kita bagi hanging filter. Okey, untuk lampu dia korang boleh switch on off dia dekat switch kat sini. Okey, dia ada switch. Okey, korang boleh switch on off. Lepas tu dia punya filter, dia punya filter ni korang boleh bela apa? Nak beli ikan air laut, ikan sungai, ikan cana pun boleh. Okey, kalau nak cuci paling senang. Okey, ini wire dia. Okey, ini wire elektrik dia lah. Nanti korang sambung pakai 2 pin. Lampu LED yang kita dah pasang dekat sebelah situ. Nak cuci dia paling senang guys. Okey, kalau nak cuci dia, korang buka cover filter ni. Keluarkan penapis 1, keluarkan penapis 2. Okey, nampak seminggu sekali korang cuci penapis ni sahaja guys. Okey, lepas tu kalau untuk filter ni kan, korang boleh adjust bagi air laju atau perlahan dekat sini, nampak tak? Ni ada pusing untuk adjust bagi air perlahan ataupun laju macam dekat sini. Okey, jangan kita off lampu sebab silau sangat. Tu nampak guys. Okey, ini untuk adjust buih dia, adjust air deras dia. Dekat sini air bersih dia keluar dekat sini. Air bersih akan keluar dekat sini, air kotoran akan sedut daripada bawah ni dulu. Dia bawa naik ke atas, dia akan tapis dekat sini. Okey. Dia akan tapis dekat sini. Korang kena cuci dia seminggu sekali ataupun 4 hari sekali. Supaya kita tak pergi kulu-kili angkat aquarium kaca ni berat-berat. Okey, sebab dia kita menggunakan kaca tebal jenis kaca tebal, jenis kaca bulat one pieces kaca kita bagi sekali filter, lampu LED. Boleh tapis kotoran, boleh keluar oksigen. Kalau berminat, boleh order dekat link di bawah. Thank you guys. Order kat Shopee nak pick up boleh dekat Setapak KL. Okey, memang lawa guys, siap penutup. Okey, siap penutup cover Semua memang cantik guys. Thank you. Jangan lupa klik like.